Ini adalah bazar Ramadan paling murah untuk tahun ni sebab kita orang dapat RM2 diskaun untuk semua makanan yang kita orang beli kat sini. Siap dapat kuih raya free lagi weh. Memang best. Ni jom kita nak cari juadah berbuka puasa dekat mana, Bik? Dekat Bazar Ramadan Taman Tasik Tambahan. Jom. Hello, what's up guys? So aku dengan Syafiq pergilah bazar Ramadan Taman Tasik Tambahan Ampang ni. Banyak makanan best-best dekat sini. Ada nasi lemak ayam gepri, ada apam balik, ada martabak. Lepas tu aku terperasannya ada pesembok daripada Penang. Mak aku dah suka pesembok, so aku belikan untuk dia. Bila nak bayar tu aku terperasan something weh. Dia tunjuk dapat RM2 off kalau bayar pakai scan and pay dekat Mi Apps ni. Lepas tu masukkan promo kod Ramadan 2025 ni. Macam aku beli RM10, masukkan kod ni tu jadi RM8 weh. Syarat dia senang saja nak dapat RM2 off ni. Kau kena beli makanan yang berharga RM10 dan ke atas. Mas Syafiq dia beli yong taufu. Sama juga RM10, masukkan kod ni terus jadi RM8 weh. Memang sangat berbaloi lah. Sini aku cakap bazar Ramadan dekat sini banyak makanan best-best weh. Kau tengok makan macam-macam dia. Memang rambang mata siap ada item ikan laci. Lepas tu lagi best kan kalau korang check in, lepas tu tunjuk yang korang dah check in dan korang dah bayar pakai scan pay, dapat kuih raya free lagi weh. Senang saja dia orang siap buka booth kat sini tau. Mi punya booth korang tunjuk je yang korang dah check in, lepas tu tengok dapat kuih raya. Senang je korang masuk aplikasi Mi, lepas tu masuk check in ni, lepas tu tunjuklah kat dia orang. Selain tu juga selain kuih raya ada juga dia orang punya ni boleh dapat mix and match charms ni cantik-cantik charms dia. So apa lagi korang datanglah beli makanan juadah buka kat bazar Ramadan kat sini, okey? Apa-apa pun jom kita